Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini hari Isnin 22 hari bulan Disember 2025. Secara khusus saya merujuk kepada satu kenyataan media hari ini yang dikeluarkan oleh pejabat Peguam Negara bertajuk permohonan semakan kehakiman terhadap keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur yang melepaskan tanpa membebaskan DNAA yang berbahagia Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi pada 4 September 2023. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menzahirkan rasa pelik, aneh kerana pejabat Peguam Negara pada hari ini 22 Disember 2025, iaitu lepas 2 tahun 3 bulan dan 18 hari, baru pertama kali dalam sejarah Malaysia mengeluarkan kenyataan berkaitan dengan pengguguran 47 pertuduhan Zahid Hamidi. Selama tempoh 2 tahun, 3 bulan dan 18 hari tersebut, tidak ada langsung apa-apa kenyataan berkaitan dengan perkembangan siasatan, penyelesaian siasatan maupun tindakan lanjut berhubung dengan pengguguran 47 pertuduhan seperti mana yang pada ketika itu Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Dusuki Mokhtar telah mengaku janji di mahkamah pada masa dia menggugurkan pertuduhan bagi pihak Pendakwa Raya Peguam Negara. Tiba-tiba hari ini dikeluarkan satu kenyataan secara khususnya 4 perenggan. Perenggan pertama merujuk kepada kewujudan satu laporan FMT pada hari ini yang telah pun melaporkan berkaitan satu permohonan semakan kehakiman yang difailkan oleh seorang peguam terhadap atau berkaitan dengan pengguguran kes Zahid Hamidi, di mana secara ringkas peguam tersebut memohon di bawah semakan kehakiman pada dasarnya satu penjelasan kebertanggungjawapan dan penyelesaian terhadap mana-mana pengguguran yang tidak berjumlah kepada pembebasan DNAA tidak boleh tergantung selama-lamanya. Itulah permohonan yang difailkan. Sama ada mahkamah akan menurut permohonan tersebut ataupun tidak, itu adalah bidang kuasa mahkamah dan saya tidak ingin mencampuri perkembangan ini, melainkan apabila ianya hadir ataupun dibicarakan di mahkamah. Tetapi anehnya di perenggan 4 kenyataan media pejabat Peguam Negara berbunyi seperti berikut. Buka kata, memandangkan perkara ini kini berada di bawah pertimbangan mahkamah, jabatan ini tidak akan mengeluarkan sebarang kenyataan lanjut. Saya ulangi, jabatan ini tidak akan mengeluarkan sebarang kenyataan lanjut berhubung merit permohonan tersebut. Jabatan ini akan memberikan kerjasama sepenuhnya kepada proses pengadilan menangani perkara ini melalui saluran undang-undang yang ditetapkan serta mematuhi sebarang arahan atau keputusan mahkamah. Tutup kata. Pokoknya untuk tempoh 2 tahun, 3 bulan dan 18 hari tidak ada satu pun kenyataan dikeluarkan untuk memberi penjelasan berkaitan siasatan, lanjutan siasatan, perkembangan siasatan maupun tindakan lanjut. Tiba-tiba hari ini apabila dilaporkan
ada tindakan difailkan di mahkamah berkaitan dengan pengguguran DNAA 47 pertuduhan Zahid Hamidi, baru Pejabat Peguam Negara ada kemunasabahan untuk mengeluarkan kenyataan. Itu pun untuk mengatakan bahawa mereka tidak boleh membuat apa-apa kenyataan lanjut. Adakah ini satu benda justifikasi yang cuba disandarkan oleh Pejabat Peguam Negara untuk mengiyakan kelewatan, ketiadaan apa-apa kenyataan untuk 2 tahun, 3 bulan dan 18 hari yang lalu? Ini bukan cara satu agensi persekutuan, apatah lagi Pejabat Peguam Negara, membuat tindakan. Diam untuk tempoh yang begitu lama, dan bila orang cabar ketiadaan perkembangan, baru keluar kenyataan, kami tidak akan membuat apa-apa kenyataan selepas ini kerana kononnya perkara ini berada di mahkamah. Pelik, bin ajaib, bin aneh. Saya percaya inilah kali pertama kita mempunyai satu Pejabat Peguam Negara yang bukan sahaja tidak memberi perkembangan lanjut siasatan dan kini mempergunakan pemfailan tindakan di mahkamah untuk menjustifikasikan apa yang tidak dilakukan untuk tempoh 2 tahun, 3 bulan dan 18 hari yang lalu. Wallahualam. Allah selamatkan Malaysia dan Pejabat Peguam Negara.